Hai semua, kami dari kumpulan Aurora Starlight. Saya Koid, Saya Alam. dan saya Firas. Hari ini, kami nak tunjuk dunia Minecraft kami yang bertemakan 2 SDG penting, iaitu SDG 1, tiada kemiskinan, dan SDG 7, tenaga bersih dan mampu milik. Inilah bangunan Glowis, iaitu bangunan 3 tingkat yang menjadi pusat komuniti dalam dunia kami. Di tingkat pertama, di sini memiliki jalan untuk menuju ke kantin A dan juga ada perhiasan seperti akuarium. Kedua, di sini memiliki market kecil untuk penduduk-penduduk di tempat ini senang untuk membeli. Tingkat ketiga pula menempatkan kafe santai yang menggunakan tenaga solar sepenuhnya. Tenaga elektrik seluruh bangunan ini datang dari panel solar di atas bumbung, bersih, jimat dan mesra alam. Ini pula kantin A, kawasan khas untuk bantu golongan miskin dalam komuniti kami. Di sini, kami sediakan makanan percuma buat mereka yang memerlukan, sejajar dengan SDG 1. Kami juga letakkan panel solar kecil di sekitar kawasan ini supaya mereka tetap dapat guna tenaga bersih. Sekarang, kita kat taman komuniti, tempat semua orang boleh bersantai, main dan beriadah. Taman ini juga ada lampu jalan tenaga solar. Dan inilah resort kami, tempat pelancong datang dan menyokong ekonomi komuniti setempat. Projek ini bukan sahaja seronok, tapi juga beri kesedaran tentang pentingnya bantu orang miskin. Guna tenaga bersih untuk masa depan yang lebih baik. Kami harap video ini boleh memberi inspirasi kepada anda semua. Kami Aurora Starlight untuk dunia yang lebih cerah.